Adik-adik, Assalamualaikum. Hari ini kita akan belajar masak resepi ayam pecik Kelantan, iaitu sejenis makanan yang terkenal di pantai timur, terutamanya di Kelantan. Ini adalah bahan yang akan kita gunakan untuk membuat ayam pecik Kelantan, iaitu cili kering, asam keping, halia, bawang besar dan 2 ulas bawang putih. Selain itu, kita juga akan menggunakan santan segar dan tepung gandum untuk memekatkan lagi kuah ayam pecik kita. Sekali, seekor ayam sama ada dipotong kepada 4 bahagian atau 6 bahagian. Untuk membuat kuah ayam pecik, kita perlulah mengisar bahan-bahan yang kita telah sediakan. Masukkan bawang putih, bawang besar, cili dan halia ke dalam blender. Tuangkan sedikit air untuk memastikan bahan yang dikisar mudah lumat. Setelah bahan siap dikisar, panaskan sedikit minyak untuk tumis bahan kisar. Apabila minyak dah panas, masukkan bahan kisar ke dalam kuali dan masak sehingga ia pecah minyak untuk memastikan bahan tumisan itu betul-betul masak. Apabila bahan tumisan telah pecah minyak, masukkan beberapa bahan yang lain iaitu asam keping dan sedikit bancuhan tepung gandum supaya kuah menjadi lebih pekat. Kemudian, kacau sehingga sebati dan biarkan di atas dapur selama 5 minit. Masukkan santan segar ke dalam kuah dan kacau sehingga sebati. Apabila santan dah masak, masukkan garam dan secukup rasa sambil dikacau sehingga kuah menjadi pekat dan sedikit berminyak. Okey, kuah ayam pecik dah siap. Jadi, kita akan rebus ayam pula. Untuk merebus ayam, mula-mula kita masukkan ayam yang telah kita basuh tadi ke dalam periuk. Kemudian, masukkan sedikit cili yang telah kita kisar. Masukkan air secukupnya ke dalam periuk. Kemudian, rebus ayam 10 hingga 15 minit untuk memastikan ayam betul-betul masak. Okey, ayam dah masak. Seterusnya, kita akan bakar ayam. Untuk bakar ayam pula, mula-mula kita panaskan pemanggang. Apabila pemanggang dah panas, masukkan minyak dan tunggu sehingga minyak panas. Apabila minyak dah panas, masukkan ayam yang telah kita rebus tadi ke atas pemanggang. Kemudian, bakar ayam dalam 10 hingga 15 minit. Semasa membakar, balik-balikkan ayam dan sapukan sedikit minyak supaya ayam tidak kering dan melekat. Okey, setelah ayam siap dibakar, tuangkan kuah pecik panas yang telah kita masak tadi ke atas ayam. Selain itu, boleh juga celupkan ayam ke dalam kuah sebelum dihidang. Okey, ayam pecik kita dah siap. So, jom kita hidang. Ayam pecik boleh dihidangkan dengan nasi putih, nasi kerabu atau nasi dagang. Okey, ayam pecik dah siap. Selamat mencuba.